Sampai abang keluar pintu saya masuk baru sibuk. Abang XL? XL tak boleh, yang depan ni besar sangat. Oi, tidak. Kita dah sampai guys. Ni tempat dia, campsite dia. Hakim jaga-jaga takut tenggelam. Lepas pada ni kita akan buat campfire. Ada kopi-kopi ke teh-teh ke. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang nak breakfast dulu, and then baru kita ke RV Bukit Ampang. Sebenarnya aku dah sampai sini daripada semalam. Event ni untuk 2 hari 1 malam je. So aku decide untuk masuk awal dulu sebab kita orang ada perbincangan sikit lah, lebih kurang. Sekarang ni kita orang menuju ke Bukit Ampang dulu. Apa-apa pun kita breakfast dululah. Dan selepas breakfast baru pergi ke RV Bukit Ampang, bertemu dengan yang lain-lain. Okay, kita breakfast dulu dekat tepi jalan ni dulu. Gerai tepi jalan ni. Kita tengok apa yang ada. Selepas breakfast baru kita gerak ke sana. Sampai sini, sampai abang keluar pintu saya masuk baru sibuk. Dijaga betul. Okay, kita sambung balik. Baru lepas breakfast, alhamdulillah kenyang pagi ni. So sekarang ni kita all the way ke Bukit Ampang untuk mengumpulkan semua kita punya kawan-kawan camping untuk motor camping kali ni. Daripada sini kita orang ada dalam lebih kurang 6 biji macam tu lah. So alhamdulillah cuaca sangat baik. Jom guys, like video aku guys. Mana yang belum subscribe tu boleh subscribe channel aku ni guys. Belum. Oi. Macam mana boleh jatuh? Otai, biasalah otai. Motor kecil kan. Orang buat orang besar. Apa jatuh? Race. Orang buat orang besar. Okay, aku dah sampai ke Bukit Ampang untuk RV 1 lah. RV lah, semua kat sini. Abang XL? XL tak boleh, yang depan ni besar sangat. L, baris. Abang ni? Terus sarung. Masuk dulu. Abang virus Riz, pirate. Zul! Zul, lama tak dapat Zul. Mana dah gemuk ah? Ya ke? Serius dah gemuk? Jom kita gerak ke campsite.
Kita dah nak sampai ke campsite bersama lebih kurang dalam hari ni total lebih kurang dalam 16 ataupun 17 peserta lah guys. Kawan-kawan motor camp ni. So kita bercamping di Hulu Pedik selama 1 malam je. Besok kita check out balik lah. Alhamdulillah kita dah sampai. Dia macam dia siap ah. Kita dah sampai guys. Ni tempat dia, campsite dia. Mana yang belum tahu lagi Hulu Pedik, sini kawasan dia. Sesuai untuk berkumpulan yang dah semua ada. Okay guys, Assalamualaikum, salam kenal semua. Saya Riz. Sebenarnya saya wakil daripada Fauzi ni. Fauzi kita punya ni lah event organizer kita hari ni. So hari ni kita 1 malam dekat Hulu Pedik ni. So campsite dia, apa yang korang nampak, inilah campsite dia. So korang boleh guna guest house ni. Rumah ni pun boleh guna. Tu toilet dia. Toilet dia ada 1 toilet dekat dalam rumah. Kalau nak solat semua pun boleh dalam kat rumah tu. Boleh guna lah facility dekat dalam rumah tu pun semua boleh guna. Lagi satu just nak tahu, hari ni kita bawa tent macam mana? Tent apa korang pakai? Sampai malam tapi tak adalah set up lu. Let lu. Memang ngam-ngam dia punya ni. Ngam-ngam tu yang kau yang bagi tahu hari tu aku tengok live tu kau dengan topik. Itu yang aku apa? Camping ni memang tak masak, tapau. Kita tapau guys. Camping alaf baru, tapau. Tadi mamak dulu view.
Kereta guys, 130cc, memang sesuai untuk off-road, aktiviti off-road. Ni. Apa ni? Saya orang push buat. Lain macam. Kalah mama. Anak aku nak pakai gaduh. Lapar. Pakai gig. Aku kalau aku panggil makanan aku makan telefon. Kan. Aku bakal ada dalam satu kereta ni. Dia ujung okey di jalan tu. Jalan tu. Campfire Malam ni ada review yang sedang berlangsung ni lah. Lepas pada ni kita akan buat campfire. Ada kopi-kopi ke teh-teh ke. Baik. Tu sesi siapa nak karaoke ke pun boleh. Oh, karaoke pun boleh. Ada. Kita ada artis kan? Tak ada aktiviti sangat. Cuma kita main, bukan main. Kita ada barbecue and then kita ada macam tadi lah yang si Fauzi cakap. Aku tahu lah kan. Abang kenal abang, aku tahu lah kan. Saya dah cover dah bang. Jangan, boleh cover bawah. Macam-macam setup diorang guys. Sekarang ni camping motor ni dah lain sikit. Ni malam memang dia sejuk sikit dah. Tapi okey je. Dia just nice guys. Sementara kita nak menunggu time makan ni, kita jalan-jalan dulu. Abang Aris tengah buat video bang. Ha. Kenapa tu? Pasal lagu? Permintaan. Pasal lagu untuk menghiburkan guys. Ha, untuk menghiburkan. Untuk menghiburkan. Morning guys. Morning. Hari ni kita check out. Tak tahu mungkin kejap lagi kot. Dalam tengah-tengah hari sikit kita check out daripada tempat ni. So alhamdulillah
nak kata event pun tak event. Ini kita macam perjumpaan lah untuk camping, untuk scene motor camping kat Malaysia ni. So untuk permulaan sebenarnya kita nak buat community ADV Camper Malaysia. So bila kita nak kumpulkan pengguna-pengguna ADV ni untuk buat aktiviti riedah macam ni camping, selain daripada pergi ride, so kita buat daripada segi macam camping ni lah. So that's why apa yang korang nampak dalam video tadi ni, ada motor pun ada campur-campur, pelbagai jenis motor yang bercampur. So kita tak dapat nak mengumpulkan lebih ramai lagi untuk pengguna ADV yang suka bercamping. So insyaAllah the next event kita akan buat satu lagi, the next event lah berkaitan dengan motor camping juga, tapi untuk pengguna-pengguna ADV. Kalau kita dapat kumpulkan, alhamdulillah. So kalau kita tak dapat kumpul sama mana, kita boleh buat untuk campur-campur sikit semua pelbagai jenis motosikal. Mana kiraan dia? 4, 3, 2. Satu. Rindu besar. Satu. Bau minyak api ni. Mana? Okey. Gas ni. Okey tak? Best lah. Dah gila. Aku nak membawa benda tu yang aduh. Benda ni paling leceh nak bawa. Memang paling masalah. Tapi sedap bau dia. Ya. Aku bawa. Lembab weh. Aku bawa untuk halau kerangga-kerangga apa tu. Betul juga kan. Unggas. Satu kalau susah nak bawa ni je beli kabait. Tak tahulah sini senang dapat ke tak. Susah. Macam dekat Kan susah nak dapat dah kabait kan. Belum pasal belum ambil semua. Ni tutorial packing apa dekat motorbike attach betul? Jalan dulu. InsyaAllah kita bertemu lagi. Boleh? Okey bang. Saya jalan dulu selamat jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak. Sama-sama dalam grup tu. Saya macam ni lah. Pergi ya. Selamat. Pergi. Jom bang. Baik bang. Terima kasih. Pergi nanti insyaAllah. Kau nak gerak bila? Jangan jumpa lagi. Selamat okey. Baik. Bye. Ya. Goyang.